Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ajana Bedana Asli dari SPJ Channel. Pada 7 Mac 2025, sekolah kami telah mengadakan program penetapan sasaran SPM tahun 2025 yang bertepat di Dewan Guru Abdul Aziz. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada pelajar tingkatan 5 dalam menetapkan sasaran pencapaian SPM serta merancang strategi pembelajaran yang lebih berkesan. Mari kita saksikan. Jadi pihak sekolah perlu tindakan drastik berkaitan dengan pencapaian berdasarkan dari tahun depan dan akhir tahun. Kita dah perhatikan benda ni sejak pertengahan tahun hingga ke akhir tahun. Bukan kita nak tengok pada tingkatan 5 tu je. Ini berdasarkan target yang diberikan pada saya, berdasarkan proposal layak detail 99.10, tetapi saya nak anak-anak depan saya ini pastikan semuanya lulus mendapat layak detail 100% ataupun 100%. Tolong ingatkan anak-anak, pastikan anak-anak datang ke sekolah ya, dan seterusnya mengikuti kelas tambahan ya, supaya kita cepat habis ni silibus ni ya. Jadi barulah sasaran kita ni insya-Allah akan tercapai. Dalam untuk mencapai kecemerlangan bukan tindakan seorang saja, semua orang main peranan. Daripada pengurusan pentadbiran sekolah, daripada ibu bapa, daripada rakan-rakan guru saya, komuniti, dan yang paling penting adalah anak-anak yang ada depan saya. Pelajar ada 244 orang yang ada depan saya. Mereka lah main peranan yang penting. Anak-anak, datanglah guru dari langit pun mengajar. Kalau anak-anak tak nak, anak-anak takkan dapat apa-apa. Tetapi kalaulah anak-anak sentiasa terbuka nak belajar, saya percaya siapa-siapa boleh mengajar. Kami berjanji akan mencapai keputusan SPM 2025. Berikrar dan berjanji akan patuh kepada Tuhan, taat kepada ibu bapa, hormat kepada guru. Kami, ibu bapa dan penjaga, kepada pelajar tingkatan 5 SPM 2025, dengan ini sesungguhnya berjanji. Okay. Boleh bagi nama? Nama saya Faris Syifan. Nama saya Amir Irfan. Boleh tak kongsikan perasaan anda selepas menghadiri program penetapan sasaran SPM ini? Saya rasa lebih bersemangat untuk study dan saya ingin mencapai straight A+ yang saya target. Saya rasa lebih berazam daripada kata-kata motivasi daripada ayah kawan saya sendiri, Tuan Haji. Saya rasa lebih membuat-buat untuk study dan dapat straight A. Baiklah, terima kasih atas perkongsian anda. Semoga semua pelajar SMK Seremban 2 terus berusaha dan dengan penuh dedikasi demi mencapai kejayaan dalam SPM tahun 2025. Sekian daripada saya, wartawan Ajana Bedana Azli untuk SPJ Channel. Malaysia Madani, aspirasi cemerlang.